Ada satu teknik yang saya belajar hari ini, saya nak share dengan korang. Teknik menarik rezeki pada waktu pagi. Teknik menarik rezeki pada waktu pagi. Dia sangat simple sahaja. Bila bangun pagi, korang jangan buat apa-apa dulu. Bila bangun pagi saja, nak tanam dalam kepala otak kita yang rezeki Allah tu sesiapa melaju dan berparuah kepada kita. So, dia kita tanam dekat sini. Korang boleh baring, korang boleh duduk dan korang pejamkan mata, tarik nafas, tahan, lepaskan. Dan kemudian korang fokus dekat fikiran korang. Sebab apa yang ada dalam kepala otak kita, itulah yang kita tarik dalam hidup kita pada hari itu. So, apa yang korang perlu buat adalah pejamkan mata, tarik nafas, tahan, lepaskan. Wang sentiasa datang kepadaku dengan cepat dan mudah. Hari-hari aku dapat luang besar. Wang sentiasa datang kepadaku dengan cepat dan mudah. Hari-hari aku dapat luang besar. Pejamkan mata, ulang-ulangkan perkataan ini. Kalau boleh buat 2 hingga 3 minit sehingga dia masuk ke alam bawah sedar korang, dan selepas buat just relax dan korang boleh buat rutin macam biasa. Alright? So, kalau video ni bermanfaat, sharekan kepada semua orang. Ramai orang dapat sesuatu apa yang orang belajar pada hari ini.